pihak pendidikan ni perlu ke hadapan, maju lebih hadapan untuk mendidik masyarakat dan juga terutama sekali anak murid kita supaya aspek negatif ini dapat dihindarkan daripada penggunaan AI ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam maju Johor, salam pendidikan berkualiti, insan terdidik negara sejahtera, salam Johor Leads. Cikgu Podcast dibawa khas oleh Kelab Sukan dan Rekreasi Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Pertubuhan Teknologi dan Inovasi Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Institut Aminuddin Baki Cawangan Genting Highlands dan dirakamkan dari studio penyiaran Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Tagline kita, santai-santai, janji sampai. Baik, Alhamdulillah bersama-sama dengan saya pada pagi ini dalam Cikgu Podcast. Sebelah kanan saya ialah diperkenalkan Tuan Haji Nik Abdullah bin Nik Abdul Kadir. Apa khabar Tuan Haji? Baik, Alhamdulillah. Dari Institut Aminuddin Baki Cawangan Genting Highlands. Seterusnya panel kedua kita bersama-sama dengan Cikgu Podcast hari ini ialah Encik Abdul Wahid bin Muhammad Nasir, juga daripada IAB CGH. Alhamdulillah. Apa khabar Cik Wahid? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jauh perjalanan daripada Genting Highland datang ke sini ya. Ya. Alhamdulillah. Baik, dan seterusnya sebelah kiri saya panel kita pada pagi ini yang terakhir Encik Muhammad Effendi bin Zulkifli. Apa khabar Cik Effendi? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya daripada IAB CGH daripada Genting Highland. Sebenarnya apa tujuan tuan-tuan semua datang ke Johor Bahru ni? Jauh daripada Genting datang ni. Mendapat angin yang baru dan dan juga rasa yang baru. mendapat angin yang baru. Okey, baik. Hari ini kita nak berbincang. Sebelum itu tuan-tuan yang berada di dalam talian kita, jangan lupa subscribe YouTube channel Cikgu Podcast, follow TikTok Cikgu Podcast. Okey, hari ini kita nak membincangkan tentang topik yang menarik. Hari ini kita membincangkan di luar sana banyak membincangkan tentang pendidikan digital, tentang AI dan sebagainya. Baik, saya nak bertanya kepada panel yang pertama Encik Wahid tentang pelaksanaan program-program yang dilaksanakan oleh IAB CGH seperti My Digital Leaders. Ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Encik Ahmad Rusli selaku moderator kita pada pagi ini dalam podcast Cikgu Podcast. Okey, apa yang telah dilaksanakan oleh IAB sepanjang 3 tahun kebelakangan ini tentang pembelajaran digital, iaitu bermula pada tahun 23, 24 dan 25, kami telah melaksanakan satu program itu khusus My Digital Leaders. Jadi dalam khusus My Digital Leader ni kami memperkenalkan elemen-elemen terkini lah apa yang telah dilaksanakan dalam skop dunia dan juga dalam skop tempatan kita tentang program ni, tentang pelaksanaan digital, dan kita serapkan ke dalam pendidikan di sekolah. Jadi kami menumpukan kepada kepimpinan digital lah. Jadi kami tujukan kepada guru-guru besar dan juga pengetua untuk membawa budaya ni dalam kepimpinan supaya dapat dilaksanakan di sekolah sehinggalah kepada kemenjadian murid tersebut. Jadi kami menggunakan modul-modul ini lebih kepada pengurusan dan juga sedikitlah kepada bagaimana dia nak membawa budaya pendigitalan ini ke sekolah untuk dilaksanakan dan juga diamalkan kepada pendidikan di negara kita. Baik, setakat 2023 yang Cik Wahid sebut tadi lah, agak berapa dah jumlah peserta dalam kalangan guru besar dan juga pengetua yang IAB telah laksanakan? 23, 24, 25? Ya. Okey. Sepanjang program yang kita laksanakan ini lebih kurang dalam 3,000 peserta PGB seluruh zon latihan kami, iaitu di Terengganu, Pahang dan juga di Perak Selatan. Jadi semuanya kami panggil.
kami dedahkan dengan program digital ini supaya mereka dapat memahami dan juga tahu apa yang dikatakan konsep My Digital Leader dalam pendidikan di sekolah. So pesertanya ialah guru besar dan juga Pengetua. Bagaimana mungkin akan datang melibatkan PPD? Buat masa ni dari segi perancangannya memang ada, tetapi pelaksanaannya belum tercapai lagi sebab kita kena menghabiskan 10,000 buah sekolah di seluruh negara, untuk PGB ini dilatih dalam pengurusan digital ini. Okey, baik. So dalam tempoh 2023 sehingga sekarang sejumlah lebih kurang dalam 3,000 peserta. Itu zon latihan kami. Zon latihan. Kami ada juga di zon latihan Sabah, Sarawak dan juga di Selatan, Johor, Melaka dan sebagainya, dan di utara di Kedah, di Pulau Pinang dan sebagainya. Tapi di IAB hanya sedapat setakat ni dalam 3,000. Okey, satu jumlah yang besar tu. Alhamdulillah, tahniah pada IAB-CJH. Baik, saya nak bertanya pada Tuan Haji ni berkenaan dengan perkembangan AI. Zaman sekarang orang bercerita tentang AI. Pemimpin negara bercakap tentang AI. YB Menteri bercakap AI, guru-guru sekolah dan sebagainya, semua bercakap tentang AI. Sebenarnya perkembangan AI dalam dunia pendidikan ni macam mana, Tuan Haji? Dia sebenarnya AI ni sudah lama. Okey. Dalam dunia, di peringkat dunia, di peringkat industri dan sebagainya, semua telah berlaku sudah sekian lama. Okey. Cuma kemasukan dalam dunia pendidikan ni agak kurang kelihatan. Walaupun sebenarnya sudah ada, tetapi tidak nampak sehinggalah tahun 2022, 2023 apabila munculnya yang dipanggil sebagai generative AI. Generative AI yang mana kita biasa kenal sebagai ChatGPT, itu yang mula-mula diperkenalkan, sehinggalah sekarang timbul pelbagai nama dan juga jenama bagi AI ni. Jadi itu sebenarnya yang telah masuk ke dalam dunia pendidikan kita secara tidak langsung, yang mana ianya bermula dengan agak negatif sebenarnya. Dimulakan oleh anak-anak kita yang telah menggunakan generative AI ni untuk nak menghasilkan assignment dan sebagainya, dan sehingga timbul isu-isu plagiat dan sebagainya. Jadi itulah pihak pendidikan ni perlu ke hadapan, maju lebih hadapan untuk mendidik masyarakat dan juga terutama sekali anak murid kita supaya aspek negatif ini dapat dihindarkan daripada penggunaan AI ni. Kita dapat gunakan secara positif lah. Pada pandangan Tuan Haji ni, sejauh mana sebenarnya penggunaan AI, ataupun kalau tahulah latar belakang ataupun penggunaan AI dalam kalangan guru-guru membantu PDP mereka? Ya, sekarang pun sudah banyak perkara itu berlaku apabila latihan-latihan di peringkat pelbagai peringkat lah, terutama daripada SSTP, di peringkat negeri, peringkat daerah dan peringkat sekolah sendiri, dan juga ramai daripada guru-guru yang telah explore sendirilah AI ni untuk menggunakannya dalam PDP masing-masing. Jadi yang itulah yang berlaku di peringkat IAB sendiri. Kita mulakan dengan PGB, yang akan kemudiannya diturunkan kepada guru-guru di peringkat sekolah masing-masing lah. Baik, tadi menarik Tuan Haji sebut daripada IAB turun kepada pengetua, guru-guru. Adakah kaitan dengan MDL tadi? Sebahagian daripada MDL berkaitan. Sebahagian daripada konten yang disebut oleh Cik Wahid tadi lah, MDL tu. Mana AI ni ada dalam sebahagian daripada modul AI MDL. ni ada sebahagian diperkenalkan lah sedikit sebanyak di dalam modul My Digital Leader. Okey, baik, jelas. Baik, seterusnya saya nak bertanya, kita beralih kepada panel kita, Cik Muhammad Fendi yang dari tadi menunggu. Okey, baik. Cik Fendi, agak-agak modus operandi kita lah tentang pendidikan digital di negara kita, ataupun mungkin khusus tentang kerja buat IAB sendirilah. IAB CGH yang setakat yang Cik Fendi laksanakan lah. Silakan.
Okey, baik. Terima kasih kepada saudara moderator Tuan Haji Ahmad Rusli. Okey, dalam podcast Cikgu Podcast Okey, baik. Untuk makluman semua kami di IB di bawah Jabatan Kepimpinan Teknologi dan Digital, sebenarnya kita selaku institusi yang melatih para pemimpin pendidikan KPM. So kita sendiri di peringkat IB kita melaksanakan beberapa projek di bawah program pendigitalan IAB itu. Di antaranya adalah kita melaksanakan 3 projek utama, yang mana yang pertama kita sebut sebagai kita membangunkan infrastruktur iaitu Smart Digital Hybrid Classroom atau disebut sebagai SDSC lah. Itu projek pertama kita. Kemudian kita teruskan dengan projek kedua iaitu kita melaksanakan program My Digital Trainer ataupun disebut MDT. Okey, kemudian yang terakhir adalah yang disebutkan oleh Encik Wahid dan Ustaz Tuan Haji Nik tadi, iaitu projek My Digital Leaders ataupun MDL. So untuk tiga-tiga projek ni kita melaksanakan, kalau kita bercakap tentang SDSC itu, kita membangunkan infrastruktur, yang mana infrastruktur ni maknanya kita kata relate dengan dasar pendidikan negara lah, iaitu sebuah kelas yang kita bangunkan yang mana dia boleh kita guna pakai untuk tujuan-tujuan yang berkaitan dengan pendigitalan lah. Kita nak melaksanakan hybrid dan sebagainya lah, yang mana kelas itu sendiri dilengkapi dengan peralatan dan teknologi terkini lah. Okey, sesuai dengan peredaran semasa lah. Kemudian kalau bila kita bercakap tentang projek MDT itu, yang ini kita melaksanakan latihan My Digital Trainer, yang mana kita bangunkan kompetensi warga IB itu sendiri, baik sama ada dalam kalangan pensyarah lah maksudnya, kalangan pensyarah dan juga AKP. Dan juga AKP. Okey, baik. Itu kita punya prospek adalah kepada warga itu sendiri. Manakala yang disebut untuk projek yang terakhir tadi My Digital Leaders, fokus kita adalah kepada PGB lah. Okey. Pengetua dan guru besar. So mana My Digital Leaders MDL kepada pengetua guru besar. Betul. Untuk MDT My Digital Trainers, yes, untuk warga IAB. Betul. Dan kalangan pensyarah juga AKP. Betul. Baik. Betul. So nampak jelas lah dari segi perbezaan di situ. So maknanya IAB ini mencakupi latihan kepada semua pemimpin-pemimpin pendidikan, sama ada pengetua guru besar dan juga kepada kalangan warga IABCJ sendiri. So bagaimana pemimpin-pemimpin yang lain? Kita mungkin ada lagi pengarah, bahagia pengarah JPN, tuan-tuan PPD dan sebagainya. Adakah perancangan ke hadapan oleh IAB sendiri? Ya, itu adalah way forward kita lah. Way forward. Okey. Kita maknanya memang adalah perancangan-perancangan tu kita akan laksanakan kepada, contohnya lah kepada BTP. BTP tu dah ada contoh. Satu lagi. Sorry. Pengarah bahagian mungkin JPN, PPD. Satu lagi tu Allahu Akbar, yang membuat SIC, SISC, SIC, SIP, SI Partners. SI Partner lagi. Allahu Akbar. Maksudnya pemimpin-pemimpin pendidikan semua lah. Bahagian semua peringkat. Kita akan laksanakan. Itu way forward kita lah. Way forward, insyaAllah. Tapi setakat mana tu belum sampai lagi tu. Maknanya kemungkinan dari peruntukan yang akan ada, kita akan laksanakan. Itu maknanya semuanya dalam perancangan lah. Dalam perancangan. Ya, itulah yang kita bincangkan tentang dunia pendidikan digital ni. Ya. Yang mana mungkin kita kena lihat semua peringkat. Peringkat daripada atas sampailah ke peringkat anak-anak di sekolah. Harus menguasai digital itu sendiri, seperti yang Tuan Haji Nik pun sebut tentang perkembangan AI itu tadi. Baik, kita pun dah sampai kepada penghujung perbincangan dalam Cikgu Podcast ini. Apapun, saya sekali lagi moderator Ahmad Rusli Abdul Ghani mengucapkan terima kasih kepada panel kita yang dapat bersama pada pagi ini dalam Cikgu Podcast. Terima kasih pada Tuan Haji Nik Abdullah, Nik Abdul Qadir. Terima kasih pada Cik Abdul Wahid, Cik Muhammad Nasir dan juga Tuan Cik Muhammad Fendi Zulkifli, yang dapat sama-sama kita membincangkan tentang pendidikan digital, khususnya dalam AI. Cikgu Podcast dibawakan khas oleh Kelab Sukan dan Rekreasi Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Pertubuhan Teknologi dan Inovasi Pendidikan Malaysia bersama dengan kerjasama Institut Aminuddin Baki, Cawangan Genting Highlands. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, subscribe YouTube channel Cikgu Podcast, follow TikTok Cikgu Podcast. Tagline kita apa dia? Santai-santai jadi sampai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.